CPT perdagangan yang akan mengambil alih. Jadinya perkara utama yang perlu CPT terapkan ialah keselamatan lah. Keselamatan sekolah, keselamatan murid dan semua guru dan sebagainya. Itu yang utama. Tu rancangan saya juga, saya akan tengok jugalah tahap belajar saya. Lepas tu akan buat aktiviti untuk diorang lah. Biasanya worksheet lah. Biasanya memang akan ada 2. Tapi hari biasa akan guna 1 je. Maksudnya saya akan buat worksheet yang sesuai untuk semua pelajar. Tapi kalau hari yang macam saya mengajar topik yang lebih detail, yang memerlukan diorang betul-betul faham, saya akan guna 2 different worksheets lah. Satu tu untuk budak remedial, satu lagi budak enrichment. Maksudnya budak yang pandai dan budak yang lambat sikit. Itu saja kalau untuk kalau untuk sekolah ni, sekolah kami, sebenarnya ada dapat satu bantuan iaitu Smart TV. Sebenarnya ada pada bilik isyarat. Jadi mana guru yang nak guna boleh masuk ke website untuk menggunakan Smart TV tersebut dan lakukan sesi pembelajaran dengan diri. Jadi saya langsung dia akan lari untuk belajar untuk belajar.